Kalau nak cerita pasal nak yakinkan orang dulu masa album first pun sebenarnya kita pernah dapat rating kosong. Itu sebenarnya di luar fikiran sebenarnya. Kita tak ada usaha macam mana nak buat orang tu yakin dengan kita ke tidak. Kita sekarang ni fokusnya lebih kepada muzik. Dari segi nuansanya, album ni aku rasa dia ikhlas. Kita tak berpura-pura dalam menghasilkan karya kan. Jadi aku rasa dia akan sampai ke hati orang lah. Apa yang kita buat ni secara peribadinya aku suka sebab benda yang lama diidamkan. Jadi mengharapkan orang yang dengar tu nanti boleh merasakan perasaan yang sama. Sounding pun dah ke arah yang album yang kita nak bawa. So perjalanan itu baik. So maybe orang akan okey dah nampak Maksudnya apa Mas Do akan pergi lepas ni. Untuk album yang seterusnya ni, 3 lagu yang baru ni diorang akan okey, lock in lah.